يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Selamat datang dan selamat kembali ke ruangan podcast kami kepada semua pendengar yang budiman. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih bagi mereka yang telah meluangkan masa bersama kami. Bersama saya, Ryan. Saya Ziad. Saya Fahad. Jangan lupa like, komen dan share podcast kami kepada teman-teman anda. So, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali jurus lepas ni. Muhammad Nabina binuru hadina min Makkah habibi nur satal Madina min salla salatu ithallam sifatu ya bakht اللي في ظله ماشي يشفعله في مماته صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaban alaikum. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabatku. Kaifa halukuma? Ana bikhair. Ana bikhair. Lagi? Khair. Khair insya-Allah, khair insya-Allah. Oh, dia macam bahasa Arab ni. Okey. Tak dum-dum. Ada deh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Okey, hari ni kita nak kongsilah kan, we have been doing this episode of bulan Ramadan kan, persiapan tentang bab Ramadan, bab puasa kan. So kita recap aku recap yang last yang kita telah berkongsi tentang we were still at the rukun puasa kan. So just recap fast one Okay, so kita tahu rukun puasa kita ni cakap pasal puasa lagi 8 hari 8 hari InsyaAllah 8 hari insyaAllah kita bertemu dengan Ramadan Karim. Okay, so okay, rukun puasa. Rukun puasa kita tahu kan, first one, tanpa rukun ni tak sah kita kena faham. Rukun ni panji, pillars. Pillars dalam guideline, Islam guideline dia punya like say lah panji. Dia tiang dia. Kalau tiang ni runtuh tak jalan lah, tak load lah. Kan? Okay, faham. Okay. So rukun puasa kita faham yang kita ada 4. Pertama niat Jadi niat, daripada niat kita selalunya disunnahkan berniat puasa tu pada malam hari sebelum hari yang kita nak puasa lah. So macam let's say tomorrow Ramadan kita nak puasa, hari ni kita galakkan diri atau kita remind ourselves atau minta ahli keluarga lah kita remind one another yang terbaik. Pasal takut kalau the next day kita dah bangun terus tak ada niat tu, walhal dia selalu apa tahu, masyarakat kita ni kadang-kadang fikir yang sahur tu antara niat-niat dia tau. Kira makan sahur, jadi niat tu kena makan sahur, kena sunnah makan sahur. Sebaik-baiknya ambil sesuatu letaklah macam kurma, susu. Tapi kita punya culture kena makan nasi putih satu pinggan. Kadang yang tak ada nasi flat tak ada nasi flat. Tapi scientifically nasi ni takes a lot of energy for you to digest in the day, and whatever that we consume now, it will be digested a few hours later, 2, 3, 4 hours later. Right? So nanti kadang-kadang ada orang macam aku sendiri, kalau aku makan nasi sahur, nanti pukul 9 aku lemah.
No. Pasal energy kau nak kerja, at the same time badan kau pun nak kerja. Yalah. Jadi untuk badan aku setakat aku amalkan kurma dengan minum air banyak-banyak. Susu aku tak boleh, aku kalah dengan lendir. Susu kan creates phlegm kan, and lactose intolerant, so aku avoid susu. Tapi aku akan minum Madu? air banyak. Madu aku take alternate pasal madu panas tau kan. Habis dengan cuaca kita ni sekarang, so sometimes it gets you dehydrated, but it is very essential and is very is good to amalkan. I see. Madu kurma. So kurma punya khasiat ni, dia punya gula ni is magnificent lah, is very very good, antara makanan yang digemar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita samina wa ta'na lah, cuba sedaya upaya kita untuk menghidupkan sunnah, makan-makan dan perwatakan Nabi bila dia puasa, apa dia buat, makanan dia untuk sahur dan makanan dia untuk berbuka, So as we go along the way kan, kita tahu yang puasa ni antara sebab-sebabnya untuk menahan diri daripada makan dan minum. So last week aku tersasul. Aku cakap hubungan sejenis kan. Hubungan sejenis tu aku macam split second kan, aku macam masih na'udzubillah min zalik. Semoga Allah menjauhkan kita, anak-anak kita, keturunan kita daripada perkara tersebut. Sejenis ni, that means two the same gender, betul tak? Dah viral pun sekarang kan. Yalah, dah open. Aku nak cakap nanti itu lain topik tu, macam open-ended topik kita, we can discuss about the recent one in kita punya jiran yang negeri AJL Ajl. Nanti datang ajal tu. Teruskan. Okay. So menahan diri dari hubungan badan bersetubuh antara suami dan isteri, bukan pasangan yang belum halal. Ini dari segi agama, which means we talk about halal dan haram. Okay, so pasangan tu we are referring strictly to husband and wives. Okay, not inclining to tunang menunang ni semua tak ada halal lagi tolong okay. So kita so, bab ni hari ni bab apa? Masih rukun. Aku nak clear rukun, and then aku nak clear perkara-perkara yang membatalkan puasa. I see. Okay. Okay, so we are not in detail. It's not a class, it's not a seminar. So we'll just go through for the benefit of pendengar lah. Nanti kita soal-soal lah. Boleh. Okay, so sekarang kita tahu yang kita puasa kan. Macam mana kita tahu yang timing tersebut? Macam pukul berapa? Kenapa kita kena? Macam mana kita tahu yang kita kena timing daripada fajar sebelum terbitnya matahari sehingga terbenam matahari? Segala ibadah dalam Islam mesti melandaskan atas dalil. Okay, dalil Quran dan sunnah. Sudah. Okay. Hadis Nabi yang sahih. So indahnya kita punya hukum ni ada tau dalam surah Al-Baqarah ni, ayat 187. Dia lepas ayat yang Allah perintah kita untuk berpuasa sebagaimana orang berpuasa sebelum kita kan. Kau tengok ayat Allah ni, dia punya level of dia macam apa tau, bagaikan kita boleh fahamkan macam Shakespeare nya language. Dia tak macam so, sahur bermula dari sebelum fajar dan boleh berbuka selepas terbenamnya matahari, tak ada tau. Dia Allah sebut di dalam Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih. Okay? Dari benang hitam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, dan kamu janganlah setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Which means that we are talking about the importance of siang hari itu kita kena berpada-pada lah, jaga diri dari segala maksiat ke apa. So bila Allah sebut tentang benang putih ni, dia is Allah sedang referring to cahaya siang. I see. Okay. Cahaya siang. Dan benang mati opposite lah, kegelapan malam. Okay, waktu fajar. I mean bila sebelum azan subuh kan, subuh. Okay, and then from then onwards kirakan the no zone lah. The no zone, no to having sexual intercourse with the wives, kata-kata kita kena ingat bila kita puasa, bukan sahaja kita puasa menahan diri daripada lapar dan dahaga. Amal ibadah kita, fardu kita, solat fardu kita ni sekurang-kurangnya tunaikan solat fardu kita.
Right? Pasal tak ada gunanya kalau kita puasa tapi kita tak jaga solat kita. Dia macam apa tahu? Setiap amalan akan dapat pahala dia. Tapi kerana satu ibadah yang difardukan kau tak lakukan, kau akan compile dosa kan? Yeah. So at the end of the day, amalan yang baik yang kau buat lakukan, kalau tengok secara zahir gitu, straightforward, dia jadi zero lah, neutral. Macam kau puasa, pahala. Habis lepas tu kau tak jaga solat-solat harian kau. Yalah, plus minus balik. Plus minus dah jadi zero balik lah. Yalah. Kan? So kita kena terapkan dan kita kena gunakan gunakan bulan ini selalunya aku tengok kan banyak ramai orang kita, orang Islam kita, orang Melayu Islam kita menggunakan bulan Ramadan itu Ramadan ini untuk memulakan satu perkara yang baik. For example, berhijab. Nekat atau kena berhasrat untuk nak baca Quran, ataupun kalau tak habiskan 30 juzuk berat sangat, mungkin surah juz ammah 30 surah kan, juz ammah tu satu hari satu, ataupun baca surah-surah Al-Quran. Tak semestinya wajib habiskan 30 juz. No lah, it's heavy. Kalau heavy sangat jangan, pasal kita pun mak bapak, sebagai mak bapak kita pun bekerja, kita ada urusan lain juga kan. So everything to be done in moderation. Jadi kadang-kadang kalau kita yang bulan Ramadan ada yang nak berhenti all those vices lah, macam ada yang nak berhasrat untuk berhenti rokok, boleh attempt, itu yang terbaik. Rokok, benda-benda yang lain lah, apa-apalah, Ramadan ni bukan sahaja dia tak incline to just about fasting, but you can take that macam kill two birds with one stone lah. Kau boleh membuat kebaikan lebih, and digalakkan, disunahkan untuk membuat kebaikan tu macam up your game lah kan. Pasal bila lagi kita nak nak adakan hajat macam ini, pasal everything is double. Kau dapat pahala lebih kan, you do, kau daripada infak kau, sedekah kau nak buang, kalau kau mampu buang benda-benda yang kau dah have long thought about it, but when is it, it's all you can use the month itself to actually attempt to stop by all means, Okay. So apa lagi kita boleh fikirkan kebaikan Ramadan ni. Aku rasa Ramadan ni kita, korang perasan tak, aku baru terfikir ni, bulan Ramadan ni selalunya emosi kita, pendirian kita ni tenang. Ada? Korang ada rasa tak? Ada. Kan? Kenapa? Aku tak faham tau. Mungkin give your opinions lah. Kenapa kau rasa? Ya, mungkin kita mesti ingat ni bulan Ramadan, dan puasa kita pun kita jalani sehariannya tu macam you sacrifice ke dah puasa, tapi kalau kau tak go extra mile, it's kind of like waste lah, Betul. This is a plus point lah tu. Betul. Kan? So maybe somehow kau boleh lower your gaze, so that you just calm yourself lah. You gain to learn how to calm yourself and to do more thinking than let your mouth run wild. Yeah, good. Betul. Aku agree. Ryan? Pendapat aku ada dua. Pertama, bulan Ramadan ni bulan suci whereby a lot of miracle happens during bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran, apa lagi? Lailatul Qadar, and it just a miracle month on that particular month lah. Betul. Obviously, right? And lagi satu pula is that bila kita tahu Ramadan, kita dah bersiap sedia tau. Jadi kita punya mindset is to tingkatkan kita punya ibadah. Betul. Bila kita tingkatkan ibadah, kita punya mindset dah tukar. That we want to do better from the past. Betul. So we will always keep on achieve our strive for the betterment of ourselves lah. Betul.
Right, this is aku punya pendapat lah. Dua pendapat. Kalau soalan kau tu, inilah jawapan dia. Betul lah. Aku agree. Pasal I think kalau kita ada 12 bulan, 1 bulan untuk push, memang penat tau. Memang penat. Ibadah ni memang penat. Kalau macam mana kita tengokkan ibadah tu macam bagaikan kita menuntut ilmu. Kalau nak tuntut ilmu, cari ilmu tu, kalau senang sangat, itu kan bukan cari ilmu. Cari ilmu, nak tingkatkan ibadah, akan rasa penat. Kalau kita bayangkan Rasulullah SAW zaman dia berjihad, zaman dia nak berdakwah, betapa payah tau. And kalau kita fikirkan para anbiya yang sebelum Nabi Muhammad SAW, semua melalui kepayahan tau. Tak ada satu senang tau. Tak ada satu senang. So what does that mean? Memang kalau kita nak dekatkan diri kepada Allah, sifat jihad tu akan dilahirkan tau. Bila kita berbai'ah dengan Allah, dalam jiwa kita bermunajat, kita berhasrat, to be close to the Creator. You have to anticipate for obstacles to come. Allah sayang, Allah akan uji. Mustahil Allah tak akan uji. Dunia ni bagaikan penjara untuk kaum mukmin, orang yang beriman. Dia akan jadi penjara, tapi kita punya kebahagiaan, ketenangan kita di akhirat, insya-Allah di situ. Pasal satu tu, aku totally agree with the point. Pada aku rasa lah it's an golden opportunity. Pasal kau tak tahu bila lagi yang kau jumpa. Exactly, betul. So this is one golden opportunity yang kau tak ambil, it will not knowing when it will come back to you again. Because kita ramai juga yang menunggu, yang tak sabar menunggu untuk menjalankan ibadah tu, tapi dah dipanggil oleh ilahi. Yalah, ada yang tunggu tiba-tiba dah nak sampai jatuh sakit, kronik, that's the thing, you see. So it's an opportunity, kita ni pun bukan orang yang baik atau apa. Tapi sebaik-baiknya itu kalau Allah dah beri peluang untuk kita merasakan Ramadan itu, 1 bulan itu pun pada aku tak panjang. Betul. It's just kejam klik dah game. Alright. Kan? Betul. So after that, will you meet again? So itu opportunity is a very much open door. Right. For you to get all the benefits daripada Allah. Untuk dapat maghfirah. Maghfirah tu keampunan. Betul. Keampunan, dan selagi ajat yang kau ada, dosa-dosa kita semua ni, kan? Itulah peluangnya. Betul. Mengambil kesempatan di bulan yang suci ini tau. Yang penuh sangat barakah. Kita bukan cakap bulan-bulan Islam yang lain tu tak ada barakah. Tapi ini bulan Ramadan ni dah dikhususkan. Dia antara 1 dan 1000 bulan kan? 1000 bulan, bukan 1 dan 1000. Lailatul Qadar tu, 1000 bulan tu is about dapat amalan ibadah, dapat pahala sebagai kau membuat ibadah selama 1000 bulan. Then aku balik kepada dia punya rukun. Rukun dia the fourth one kan, menahan diri daripada muntah dengan sengaja. Dengan sengaja, muntah dengan sengaja, betul lah. So tetapi sesiapa yang muntah tidak sengaja, dia tak mampu kawal. Dia macam ada orang geng-geng mak lawyer ni semua kan, sikit-sikit meloya, habis dia, boleh puasa dia macam gini. Dia kalau muntah, kerana tidak sanggup menahannya, maka tidak wajib qada. Tak payah bayar balik. Ini dari mana? Ini tak payah qada balik. Mana dia masih boleh puasa lah. Dia boleh puasa pasal continuous. Bukan dia tak payah stop, melainkan dia jadi darurat sangat sampai kena pergi doktor. Pengsan lain cerita. Muka pucat. Faham. Tu dikirakan dah lain game lah. Memudaratkan lah. Yes.
Kalau dia tengah ni, terus dia mabuk, dia kena muntah. Kalau tak muntah, dia tak feel okay. Kan some people just need to muntah. faham. Kan? And dia bukan paksa, bukan cucuk. Kadang-kadang macam long distance perjalanan, bas ke apa mabuk kan. ke apa kan. Habis Ada. Dengan tidak sengaja, maka dia tak payah bayar balik hari tu dan dia teruskan dia punya puasa. Ini daripada Sunan Abu Daud, Sunan Kalau Tirmizi. sekiranya dia tak boleh juga, macam mana tu? Tak boleh juga macam mana? Dia tak boleh puasa lah juga. Yelah, membudaratkan memang tak boleh lah. Kalau dia rasa dia dah tak boleh, tak boleh lah. Then okey lah. Macam biasa lah kau dah. Batalkan, pergi doktor, makan ubat pasal dah tak sihat kan. So kena bayar kadar balik. Tapi kalau tak sengaja, that mean dia tak plan, tak jolok dia punya mulut apa. Betul kan, tak lawyerkan diri, then it's okay, perfectly fine. Right, so that is the 4 rukun. Habis perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam perut. Memasukkan sesuatu dengan sengaja dan makan lah. Okay. Aku pun terfikir juga. Memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam perut. Ambil roti ke masuk dalam perut lah kan. Jolok-jolok lah. Jolok-jolok. Memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang yang berada di kepala. Ke lubang yang berada di kepala ni. Yelah, lubang telinga. Betul. Lubang hidung. Kepala, daerah kepala ni. Okay. Faham tak? Masuk. Kau cuba elaborate macam, okay, if kau pakai cotton bud, try to avoid. Unless ada insect masuk, ada sebab yang munasabah. Bukan happy-happy kau pasal nanti kau masuk dah naik syok kan. Kau guling. Nanti terus macam dia memakrokan tau. Dia boleh makro sampai dia boleh membatalkan. Pasal the syarat is jangan masukkan di rongga-rongga yang terbuka. Dia okay, sorry dia boleh kau boleh pakai cotton bud bila anak lipas kat dalam. Betul. Kau dah kena keluarkan. So semut kan masuk kan. Dan lain lah. So hidung, mulut. Betul. Okay, teruskan. Then memasukkan ubat melalui kubul atau dubur. Depan dan belakang masukkan ubat. Dubur. Which means okay, aku tahu. But what about, okay, aku tanya korang, what about macam kau, you have a medical appointment. Okay. You need to do some scope. And you have to go through, and there is no other appointment. The next appointment is 6 months later. But you are in a chronic situation. What is your take? Orang rasa? Kalau dah chronic, ya aku rasa go lah. Go. Goal ke go? Go. Goal go Dia punya boleh lah, buat je. Buat je lah. Kalau batal, yalah bayar balik lah. Because that is consider category chronic, right? Betul. And the doctor said no, you have to do it. Betul. Because the next so one because your previous, yang kita previously kan kau bilang kalau chronic memang doktor dah bilang nak kena buat, kan? Then memang tak ada alternative. Tak ada because alternative, why the next one maybe few months later. But that is a crucial point where you need to validate whatever diagnosis you need to, right? Ryan, okay? Aku rasa boleh puasa. Boleh puasa kalau kau tak, okay, of course dia punya dia punya masalah dia akan kronik kalau dia tak buat. Okay, pasal oleh kerana that reason you still can berpuasa kan, in order for you to have peluang untuk puasa yang di hari akan yang datang. So pada aku this is terpaksa untuk doktor kan, as long dia macam mana tahu, ni pendapat aku lah aku tak tahu, maybe aku salah. Doktor letak is because to prevent you from sakit kan. So you are still healthy on that particular day. So if you tak mempudaratkan alan masalah just puasa, unless kalau dia nak kena letak benda tu dubur dan membudaratkan, dan tak boleh lah. Aku rasa dan jangan puasa lah. Okay, aku nak tanya satu ni Satu, kalau dia nak berpuasa juga, okay lah kalau dia tak masuk any object into the areas are not supposed to go in, tapi dia kena buat satu scans ke apa kan, but dia kena ambil ubat. That means bukan oral medication, but it's an injection. So how, macam mana kau elaborate
in that circumstances. Okay, kau jawabkan aku punya dulu, baru kau jawab dia punya yang tadi. Korang dua-dua tak salah. Boleh, dibolehkan. Dibolehkan. Dia perbezaan dalam khilaf tentang perkara ni bab Ramadan dalam bab fiqh kan. Jadi bila bab fiqh ni, you must know that there may be scenarios that may differ. Right. So different opinion between scholars. So boleh, dibolehkan, tak ada masalah. At the end of the day, it goes back to you because you know kau punya niat kan, nak niat kan. So jangan was-was lah. Jangan was-was, jangan macam wai macam ni. Jangan. Itu talbis iblis. Tahu. Was-was memang syaitan punya number one punya perangai. So coming back to Ziyad punya injection, kalau via injection tak ada masalah. Kalau via injection dipersilakan, teruskan. Dibolehkan. Even untuk orang yang Ventolin tak ada masalah. Pasal tu satu keperluan. Dia bukan happy nak masukkan macam rokok, isap rokok. Dia tak puasa, dia puasap. Ada orang boleh puasa tak minum, tak makan, tapi rokok jalan terus. So ini tak boleh. Ini tak boleh sama sekali. So sorry. Apa dia? Okay, maybe orang tanya pasal ni lah. Since kita dah berbual pasal ni, maybe orang tanya, okay, kalau kita pergi doktor, kita nak masukkan dubur. Dan ada contoh Ziyad letak apa tu, injection. Okay, then apa pula rokok baru letak baru letak isap rokok, tak boleh. Pasal dia apa? Makro itu pasal batalkan puasa kita. Kau nak aku, dia macam mana? Kau nak aku share pasal rokok punya ijtihad Sikit lah. Pasal macam people want to know this common sense lah. I mean in general lah. We don't go in segi agama. In general lah, if you go by senses ialah macam tadi contoh satu, masukkan dubur, okay, we still can puasa. Injection, okay, kalau tak mudaratkan kita still berpuasa. Kita isap rokok tak akan pening apa? Tak mabuk. Kenapa tak boleh puasa? Itu soalannya. Itu general Ini just keluar just terkeluar daripada aku punya mind lah. So what are your thoughts on rokok? Jumhur ulama telah mengisytiharkan makruh atau haram? Makruh. Tak tahu, ada pendapat kata haram, ada pendapat kata makruh. Bila kau dengar ada word jumhur, is majority. Jumhur right. Jumhur. Okay, jumhur ni majority of dengar the scholars. Macam Jumhur, okay. Jumhur ulama telah mengijtihadkan bahawa rokok ini haram. Okay. Yang masih makro. Tak salah aku kat Indonesia punya group of kiai-kiai ke apa. They have the argument lah. They have the argument. Tapi jumhur ulama telah mengijtihadkan ini rokok ini adalah haram kerana dia tak mendatangkan kebaikan sama sekali. Apa yang dia datangkan kebaikan? Hakikatnya rokok ni. Because I want to see the logic here. Okay, logik dia aku bagi kat kesihatan lah. Kaedah fiqh. La darura wala dirara. Jangan mendaruratkan perkara yang darurat. Okay. Then make sense. You see the straightforward argument. And Allah memang sebut dalam Quran yang jangan membinasakan ini dah kena badan. ni macam ni. Slap tu. Aku rasa nak berhenti rokok ni. Tapi okay, aku be very neutral. Not neutral. Hakikatnya inilah hukum dia. Kita kena samina wa ta'na, kita terima. Pasal jumhur ulama is kita antara ijma' kan, Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Ijma' is the consensus, the mutual agreement of all the scholars agreeing onto a specific matter. So ijma' ni kan kita kita we are guided, okay, as orang awam kita di-guided atas 4 ni. Okay, ada lebih-lebih tapi put that aside first. Ini 4 kita kena jaga. The factor lah, 4 factor. Ijma', Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Ijma' ni qiyas macam mana? Qiyas is macam for example Allah melarangkan arak kan? Betul. Kan? Dan dadah tak wujud dulu zaman Nabi. Tapi efek dia toksik kan? Dia cakap dia merosakkan
kepribadian, pemikiran. I see. Jadi drug tu tak ada hukum, tapi pasal dia kiaskan kepada arak. I see. Tadi engkau mention about arak. Aku teringat abang-abang dulu, abang-abang rock. Kan? Puasa kau masih boleh puasa tau. Okay. Asalkan kalau ni aku buat pasal minum. Puasa kau masih boleh puasa, asalkan kau jangan mabuk. Alamak, tu level lain lah. Aku macam ni abang mazhab mana tu? Betul. Aku rasa korang biasa dengar ni benda kan, abang-abang rock kan. Puasa masih boleh puasa boy. Puasa masih boleh puasa. Kau nak minum, kau minum masih boleh puasa, asalkan kau jangan mabuk. Aku pun tak faham tu. Aku tak faham. This is the argument because they want to feel good. They want to justify kenapa dorang buat tu tau. They need to justify and to actually satisfy their own belief and question within themselves tau. Ni psikologi lah. Tapi aku tanya dia, so bang, lu puasa tak puasa? Tak puasa lah. Aku ingat dia puasa. Tak mabuk apa. Ini okay, ni abang aku respect. Pasal dia tahu hakikatnya sebegitu lah. Memang tak betul. Tapi cara dia apa dia cakap, at the end of the day, dia dalam diri dia tahu yang sebenarnya memang salah lah. Tapi kalau orang yang kaki minum lah sorry to say lah tapi dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia minum, tapi the following day dia akan berpuasa juga. Kira kan lepas buka malam lagi minum yes. Dia tak mendatangkan faedah. Dia mendatangkan dosa. Sebab tu aku cakap, tak gunanya kalau kau tak jaga kau punya fardu, engkau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. At the same time, you are doing sins that you don't want to make a point to put a stop to it. You will incur more sins than pahala tau. Tapi dia masih berpuasa juga. Dia puasa. So, kalau dia puasa macam nak solat, kalau dia minum the following day lah, kira macam ada tak satu manusia yang kaki minum solat? Okay, ataupun dia dah sober. Tak ada, ataupun dia lepas maghrib dia pergi kedai kopi, dia minum. Aku balik dulu, aku nak isyak. Ada? Tu rare lah, tahu aku belum come across lah. Jadi aku rasa wujud, tapi there is a problem with their personality. There is a problem there. And it has to be addressed lah. It needs to be addressed. So sort of like macam against the apa yang Allah dah katakan. Jangan buat. Manusia ni tak akan berhenti daripada buat dosa. Tapi apa bezanya dengan manusia yang selalu bertaubat dan really want to make a change for himself or herself? Itu bezanya. Yang nak beriman pada Allah dengan faham yang apa dia punya matlamat sebagai hamba Allah, dia akan put a stop. Dia boleh berdosa, dia akan buat kita Bani Adam ni buat salah no. Memang kita disifatkan untuk buat salah. Kalau tak buat salah, macam mana nak usaha untuk bertaubat untuk mendapat pahala? Kalau semua immune to sins, maksum ni yang kepada para anbiya je. Nabi-nabi je yang maksum. Okay? Tak ada dosa. Alright? Kalau Allah cipta manusia semua maksum, apa objektif dia? Where is to show the greatness, the magnificence of Allah sebagai Maha Pemaaf. Ya. Allah kasih peluang untuk kita jadi manusia yang lebih baik. Jadi bulan yang paling baik tu bulan Ramadan lah kan. Jadi kalau kita tak ambil peluang tu, macam rugi kan. Yalah. Betul. Macam macam ada satu perkataan lah. Dia katakan kalau bulan yang biasa itu pintu syurga tutup, neraka pintu buka lebar. Betul. Tapi kalau di bulan puasa, neraka punya pintu tutup, syurga tu selebar-lebarnya. Syurganya pintu ni selalu terbuka untuk hamba Allah yang nak bertaubat, yang selalu nak impikan untuk nak dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kau boleh elaborate about these two factors? Dalam bulan biasa di bulan biasa dia mengatakan pintu neraka buka lebar, tapi pintu syurga tutup. Tapi kalau di bulan Ramadan pintu neraka tutup,
syurga pintu buka luas. Setahu aku, pintu neraka tu akan ditutup. Syaitan, iblis akan digari. Tapi soalan dia bukan more to syurga. We emphasize on the fact that neraka tu, Jahannam. Okay, Jahannam. Aku lagi satu, orang kita suka cakap neraka Jahannam kan. Neraka Jahannam tu, kan. Neraka dengan Jahannam tu sama. Sama okay? erti. So Jahannam ni dia akan ditutup, iblis akan digari dengan kuncu-kuncu. Tapi di muka bumi ni, we are not tak kurang lah daripada kejahatan, membuat dosa. Pasal kita ada diri kita ni, kita nafsu ni, nafsi kan, nafsi kan. So the fact is yes, hakikatnya macam itu. So kita tak boleh faham atau have this mindset that namanya bila bulan Ramadan tak ada syaitan. No, we have our own devil. And this devil is the most difficult one for us to handle. The devil in you. Yeah, the devil in us, right? And then aku nak touch, last week aku sebut tentang satu surah kan. Aku tersebut surah Al-Isra. Sebenarnya bukan surah Al-Isra. Correction. Dia surah Az-Zumar. Okay. Allah sebut ayat 52 di dalam surah Az-Zumar. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Ini ayat aku pegang sangat. And dia ni makna Yes. Okay. Katakanlah hai hamba-hambaku hamba-hambaku yang melampaui batasan terhadap diri mereka sendiri. Okay, kau boleh visualize? Okay. Hanya ia sendirilah diri. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah ni mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ayat Aku menggigil sekarang dengar. Aku dengar menggigil. This ayat sebenarnya apa tahu? This is to show that tak ada satu orang pun, satu manusia di muka bumi ni boleh menghukum kau, cakap kau ni ahli neraka. Ya. Okay. Oh, itu favorite word tu. Kau ahli neraka, kau kafir. Jangan ni perangai takfir tau. Suka mengkafirkan orang. Menghukum orang. Menghukum orang. Jangan sekali-sekali kita menghukum orang. Pasal Allah sebut dalam ayat ni dia senang cakap, kata kasar, aku nak ampun hamba aku, tak ada orang boleh halang aku tak peduli tau, aku akan ampunkan. Allah sebut ni, Allah emphasizekan untuk siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang suka melampaui batasan, suka menganiayai diri sendiri dari sudut berbuat dosa. Membuat perkara-perkara yang tak seharusnya atau tak dibenarkan dalam Islam. Faham. Untuk kau faham yang Allah cakap, I am here for you. Why are you disappointed yourself? I told you in this surah, ayat ni, nombor ni, aku dah cakap, kau mohon ampun daripada aku maafkan kau. Akulah sebesar-besarnya, akulah maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Kalau kau rasa andaian kalau mak bapak engkau boleh faham kau, aku lebih faham daripada mak bapak engkau. Aku lebih faham daripada diri engkau yang kau faham atas diri engkau. Aku cipta engkau. Siapa Tuhan kau? Siapa pencipta engkau? Lagi satu aku nak tanya engkau. Kadang-kadang manusia ni, dorang dah tahu dorang ini bukan yang baik. Dorang pendosa. Okay. Dan dorang ini mengatakan, dorang percaya that walaupun aku taubat pun, aku dah semayang pun, tapi dia tak yakin yang Allah tu nak terima taubatan ni. Okay. So dia macam ada inferior complex lah, macam tak percayalah diri. Okay, so ni jawapan ni kalau kita nak share ni deep sikit. Apa kata? Yes. Apa kata kita ni lah, kita fikir-fikirkan and we'll revisit this. Kita will go into in the next episode lah. Okay, we'll do some research lah. Boleh. Okay, guys, apa tu? Okay, sorry. Share, okay tak share? Tak ada, aku masih itu ayat. Terasa ni hentam ni. Alhamdulillah. Okay, seperti biasa, sebelum kita menutup tirai dengan rendah diri, kita mengucapkan ribuan terima kasih bagi mereka yang telah mendengar episod kami.
Kami juga ingin meminta maaf sekiranya ada kekhilafan dari kami. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kita sendiri. Semoga bulan Ramadan ini membawa barakah bagi kita semua. Marilah kita tingkatkan ibadah kita. Semoga kita semua dapat menjalani ibadah puasa dengan penuh semangat serta keikhlasan. Selamat berpuasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah